Tahukah anda, Menara Eiffel yang menjadi ikon Paris pada hari ini, pernah dibenci oleh ramai orang semasa ia dibina? Menara ini direka oleh jurutera terkenal Gustave Eiffel, dan pembinaannya bermula pada tahun 1887, sebagai persediaan untuk pameran dunia 1889. Reka bentuk menara ini sangat unik, struktur besi sepenuhnya setinggi lebih 300 meter, satu keajaiban teknologi pada zaman itu. Lebih 300 pekerja membina menara ini dalam masa 2 tahun, menggunakan lebih 18,000 bahagian besi yang disambung dengan 2.5 juta rivet. Ramai artis dan penulis pada masa itu membenci menara ini. Mereka menyifatkannya sebagai hodoh dan mengganggu langit Paris. Namun, selepas siap pada tahun 1889, Menara Eiffel menjadi lambang kemajuan teknologi dan kebanggaan Perancis. Tahukah anda, menara ini hampir dirobohkan pada tahun 1909. Ia hanya diselamatkan kerana digunakan sebagai menara radio. Hari ini, Menara Eiffel adalah antara tempat paling terkenal di dunia, menarik lebih 7 juta pelawat setiap tahun. Dari dibenci kepada disanjung, Menara Eiffel membuktikan bahawa ciptaan manusia yang berani, walaupun pelik pada awalnya, boleh menjadi abadi. Jadi, lain kali anda ke Paris, ingatlah kisah menara besi yang pernah dianggap gila ini, kini simbol cinta dan keindahan dunia.